very quick explanation tentang qalqalah dalam masa 3 minit. Very quick explanation tuan-tuan. Qalqalah terbahagi kepada 3. Okey? Yang pertama surah, yang kedua kubra, yang ketiga akbar. Okey? Ada setengah di tempat lain, di negara lain dia ajar surah, wusta, kubra. Boleh juga, just explanation dan term saja berbeza. Tapi saya nak selaraskan kita di Malaysia ni pakai term ni. Tak payah pakai yang term wusta. Okey, kita pakai term surah, kubra, akbar. Boleh? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Surah, kita nak kenal bunyi dia. Surah ni dia berlaku di tengah kalimah, di tengah ayat. Tak kisahlah hujung kalimah ke, tapi dia duduk di tengah ayat. Bunyi dia tak ada break. Smooth. Itu maksud surah. De, be, ko. Okey? Sekarang kita pindah kepada kubra. Beza kubra dengan surah, yang ni berlaku di hujung ayat ketika waqaf. Lam yalid wa lam yulad. Okey, lam yalid sebab duduk di tengah ayat. De bunyi dia qalqalah surah. Tetapi kalau kita berhenti lam yalid wa lam yulad, kita berhenti, so jadi kubra. Bunyi dia de, tak jadi de dah. Ni de, ni de. De. Lain kan? Yang ni ada break. Tapi kalau kita sambung lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kalau kita sambung yang qalqalah kubra tadi, kita berhenti jadi kubra. Kalau kita sambung terus jadi surah lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faham tak? Berhenti je dia jadi kubra. Syarat yang ni tak ada sabdu. Syarat ketika waqaf tidak ada sabdu. Yang ni akbar ni dia berlaku ketika ada sabdu, tuan-tuan dan puan. Contohnya yang macam kita nak baca kejap lagi ni. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asal dia, kalau surah duduk di tengah kalimah, kita baca je. Kalau duduk di hujung ayat, tak ada sabdu, kita baca je. Tetapi yang ni ada sabdu. Tuan-tuan dan puan, kita kena delaykan qalqalah. Fil hajj. Lambat keluar. Kita tangguh dulu bunyi. Kalau yang ni terus bunyi. Fil hajj. Salah lah. Tak ada sabdu lah tuan-tuan dan puan kalau bunyi macam tu. Fil hajj. Tak nak. Kita nak fil hajj. Nampak tak? Faham ke tak ni tuan-tuan dan puan? Ini very quick explanation tentang qalqalah.